boleh buka dia. Wah, betul lah orang kata kalau nak muka naik seri waktu kahwin nanti, tolong pakai mask everyday dalam masa 2 minggu. And muka korang akan naik seri waktu wedding nanti. I dah pakai shade mask ni sebulan. Sebelum ni muka I kusam sangat-sangat. And sekarang ramai tegur muka I dah nampak lain, orang kata lah. Makin hari I pakai shade mask ni, I perasan muka I makin cerah. And I suka pakai sekali dengan gua sha supaya skincare tu absorb cepat dekat dalam kulit. And dry skin, tolonglah pakai shade mask ni sebab dia nak hydratekan korang punya skin daripada dalam. Tips, jangan biar mask ni betul-betul kering dekat muka korang. Waktu dia lembab, korang boleh buka dia. Wow, see how the glowing 5 minit kulit korang boleh nampak lagi cerah. Ini yang lebih ni jangan buang, boleh sapu dekat tangan and dekat kaki juga. Tolong pakai Skintific ni. This is the best one yang I pernah try. Dalam ni ada 30 shade, korang boleh pakai sebulan and trust me, dia punya shade mask very quality. Tahun baru ni, mixkanlah gua sha dengan shade mask sekali. Alang-alang tu muka nampak glowing, nampak cerah and nampak runcing juga.